Akhirnya kau nak edit tu, niat memang nak simpan, buka-buka file tu hilang. 198 GB gone. Macam Allah tak nak bagi kita buat video kemudian lagi menunjuk-nunjuk lah kot kan. Aku ada ceritakan yang aku video pergi umrah aku hilang. Okey. Aku ada cerita? Tak ada. Aku pergi umrah. Kan aku dulu tunjuk aku beli satu kamera tu kan, yang boleh letak kat dada tu. Betul. Lihat kan? DJI tu. Aku memang plan, aku cakap ini aku nak buat vlog, aku nak shoot video tu paling quality, paling cantik, aku nak dapatkan video sebanyak yang mungkin. Tak kira lah pergi Mekah ke Madinah ke apa sambil buat umrah ke buat. Aku cuba dapatkan walaupun buat ibadah kan. Nak dijadikan cerita. Aku balik 1 minggu tu aku relax kejap. Sebab balik kan aku start aktif bola biru-biru kan. Betul. Buat jersey lah apa semua. Masuk minggu kedua, aku nak edit video tu. Video tu besar. Video 9 hari aku shoot 4K. 4K tu kira dalam kamera tu kualiti paling cantik lah. So size dia besar. Total size dia ada 198 GB untuk 9 hari punya 198 GB. 198 GB. Besar gila. Besar tu. Kamera tu kecil storage dia. Tapi aku keluar pagi buat apa activity, balik malam aku transfer masuk laptop. Pagi keluar masuk laptop, balik Malaysia, buka-buka. Hari yang aku niat nak edit tu, aku sebelum pergi dah pasang niat macam yang ni video ni aku buat untuk family aku dan nak simpan rekod sebab yalah nak pergi tu satu kepala 7-8-10 ribu. Tak tahu lagi bila kita boleh pergi. So aku memang rekod semua apa yang aku boleh rekod. Nak rekod moment tu. Mak dengan ayah aku dah memang excited lah. Mak aku cakap siap komen kat Instagram lah, cakap tunggu bila vlog nak siap. Hari yang aku nak shoot, hari aku nak edit tu, niat memang nak simpan, buka-buka file tu hilang. File tu gila? Hilang. Dekat desktop 198 GB gone. Hang bayangkan. Tak rasa pelik dia. Dalam banyak-banyak file, kan aku dah buat job editing lah. Time tu aku dah start video YouTube bola kan. Ada video tu lah YouTube ni. Aku susun dekat. File tu hilang. Kawasan tu ada tempat kosong. Aku call Wawa tu kan. Rasa nak menangis buat dah. Macam mana nak buat ni? Aku dah excited gila kan. Benda yang tak boleh nak patah balik Semua. Benda yang tak boleh patah balik. Yang paling best tu kan daripada kamera aku transfer ke laptop. Kamera ni aku dah transfer habis. Yang ni semua aku delete sebab nak jimat storage. So yang tinggal dalam laptop, yang dalam ni satu file hilang. 198 GB. Setiap folder setengah kosong. Satu lah folder hilang. Aku buka Google cara nak restore balik, nak backup lah, tanya geng-geng cyber security lah. Ada orang pernah buat. Charges dia ambil, aku pernah survey, dia bagi option lah apa, dia cakap nak ambil charges tu nak dapatkan balik video tu 3,000. Dia adalah cara security dia apa aku tak tahu lah. Dia cakap takkan aku nak bayar 3,000 semata-mata nak dapat video tu balik kan. Yelah memanglah betul, tapi costing kat situ lah. So aku macam duduk diam kan, cakap tu lah kot. Macam Allah tak nak bagi kita buat video kemudian lagi menunjuk-nunjuk lah kot kan. Sebab tak ada motif apa-apa, sekadar nak record dan nak letak dekat YouTube untuk family sahaja kan. Mungkin takut niat tu terpesong lah. Kita borak pasal video hilang tu yang aku okay, faham.